Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar sekolah agama Taman Anggerik Johor Bahru. Ustazah ingin mengucapkan tahniah kepada semua pelajar yang berjaya mendapat 8A UPKK dan 7A. Tahniah kerana korang telah berjaya dengan cemerlang di dalam peperiksaan UPKK 2023. Ustazah doakan semoga awak semua cemerlang di dunia, cemerlang juga di akhirat, insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tahniah dan syabas Ustazah ucapkan kepada semua pelajar Sekolah Agama Taman Anggerik yang telah berjaya meraih 8A dalam peperiksaan UPKK 2023. Begitu juga kepada pelajar yang mendapat 7A. Dan tidak lupa juga Ustazah ucapkan tahniah juga kepada pelajar-pelajar yang lain yang mendapat 6A, 5A, 4A dan 3A kerana mereka telah berusaha dengan sedaya upaya untuk memperolehi yang terbaik untuk dirinya. Dan kepada pelajar yang berjaya, yang cemerlang, teruskan usaha kerana kehidupan kita ini, belajar ini adalah sepanjang hayat dalam hidup kita. Jadi Ustazah rasa bersyukur, bangga kerana berjaya mendapat tempat di hati Sekolah Agama Taman Anggerik, iaitu dalam subjek Sirah dan Jawi. Jangan lupa tahun ni kalau ada rezeki jumpa lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahniah kepada semua pelajar yang telah berjaya calon UPKK 2023 Sekolah Agama Taman Anggerik. Ustaz di sini Ustaz ingin ucapkan sekalung tahniah dan juga insya-Allah teruskan berusaha untuk kejayaan yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tahniah, tahniah dan tahniah. Ya Allah, saya tahu betapa susahnya seorang pelajar untuk mendapat keputusan yang sangat-sangat cemerlang. Alhamdulillah, hari ini pelajar sekolah Taman Anggerik Johor telah membuktikan bahawa awak adalah pelajar-pelajar yang sentiasa dahagakan kejayaan. Apapun saya ucapkan tahniah dan tahniah. Jangan lupakan jasa guru-guru awak, ibu bapa awak serta orang sekeliling yang sentiasa mendoakan awak. Alhamdulillah, saya mendoakan semoga sekolah Taman Anggerik Johor ini sentiasa terus maju jaya bersama guru-guru dan pelajar-pelajar yang hebat sehebat negeri yang dikenali, negeri Johor. Insya-Allah semoga kita semua beroleh kejayaan demi kejayaan dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Zul daripada tim gerak gempur murid UPKK. Sekolah Agama Taman Anggerik Johor Bahru adalah sekolah yang tidak asing lagi. Kami daripada tim gerak gempur murid UPKK pun dah beberapa kali kami sampai. Kami menganggap murid di Sekolah Taman Anggerik ni sebagai murid angkat kami. Apa pun yang berlaku di Sekolah Agama Taman Anggerik, kami tumpang rasa seronok, tumpang rasa bangga segala pencapaian dicapai oleh murid Sekolah Taman Anggerik. Saya ucapkan tahniah kepada semua calon UPKK Sekolah Agama Taman Anggerik 2023. Anda berjaya menyelesaikan UPKK dan paling penting keputusan nombor 2 yang paling penting adalah semangat luar biasa anda semua tidak mudah berputus asa dan semangat untuk menjadi orang yang baik dan juga orang yang berjaya. Itu yang paling utama. Dalam hidup ni kita memang sentiasa ada ujian. Yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapi ujian tersebut. Jadi buat betul-betul selepas ini, teruskan belajar bersungguh-sungguh, jadikan belajar ini sebagai ibadah. Saya doakan anda semua berjaya, ada rezeki kita berjumpa lagi. Tahniah kepada pihak sekolah kerana banyak usaha dah lakukan untuk anak-anak murid dan juga pengajuran majlis anugerah. Okey, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.